stesen tepi sungai apa Mat. Reflect air. Oh, betul dah tu. Sebab, tapi memang jelas sangat lah dengarnya. Memang jelas sangat lah. Kalau orang lain pun terkejut kat dia kata boleh dapat ni. Jauh macam ni pun boleh dengar lagi lah. Ini ente dah mobile 5 kaki. Macam Abang Mat 17 kaki pun. Betul lah tu. Itu yang dia orang, mesti dia orang pelik kan. Macam tak percaya betul ke tidak ke kan. Nampak? Ya, betul. Kalau abang tu rasanya dia boleh lantas kemari ni. Cuma hari tu radio dia tu, satu radio dia 4 watt standard, dead key, mana tekan tak bercakap 4 watt macam Abang Mat lah, tak tekan tak bercakap 8. Bila Abang Mat bercakap, dia bukan pergi 8 Abang Mat, dia pergi mungkin 17 ke 15 ke. Sebab meter tu kita tak ada meter modulation tu macam kawan daripada 4 naik 6 kau target dalam 15 volt tu Abang Mat. Tapi kalau ikut dalam meter watt dia tetap 6. Macam Abang Mat tetap 8 kan, 8 ke 7 gitulah. Tapi sebenarnya dia ada satu lagi meter modulation tu Abang Mat. Semalam kau tengok YouTube, dia jenama apa jenama Allahu Akbar, lupa dah jenama tu. Tahun 71 ke 69 yang pakai fah tu macam mentor tu Abang Mat apa? Itu model lama lah Pak. Model lama betul zaman Tori tu. Tapi yang tu dia punya channel 23 je. Lepas tu pula dia punya meter dia tu besi macam radio lama lah. Kita bulan tu kan benda